salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang sedang melihatkan live stream ataupun paparan di depan mata anda semua. Saya, iaitu Zai Rippers, akan menjadikan caster anda pada pagi ini. So, tanya kepada tim-tim yang telah pun berentap untuk bagi kategori PUBG Mobile untuk Piala Ketua Polis Selangor 2025 yang berlangsung pada hari semalam dan juga hari ini. Akhirnya untuk PUBG Mobile telah pun berakhir di sini. Ya. Dan juga tempat pertama, IPD Petaling Jaya telah pun meraihkan kemenangan total point sebanyak 130 mata. 2 chicken dinner yang mereka perolehi. Tempat yang kedua, IPD KLIA dengan sebanyak 126 mata. Semalam saya dapat tahu mereka telah pun berjaya mendapatkan tempat pertama. Tapi dicantasnya dengan IPD Petaling Jaya di situ. Sayang sekali tidak mengapa. Dengan perbezaan dengan 4 mata sahaja. It's okay guys. Anda telah buat yang sebaik mungkin. Tempat ketiga IPD Shah Alam 114 mata. Tempat keempat IPD Sepang 58 mata. Tempat yang kelima IPD Sungai Buloh 89 mata. Tempat yang keenam IPD Hulu Selangor 72 mata. Tempat yang ketujuh IPD Kuala Langat 59 mata. Tempat yang ke-8 IPD Sabak Bernam 56 mata. Tempat yang ke-9 IPD Gombak 52 mata. Tempat yang ke-10 IPD Selangor 51 mata. Tempat yang ke-11 IPD Kuala Selangor 49. Wah. Kuala Selangor dengan Selangor sebelah-sebelah je. Dan juga tempat yang ke-12 kita ada IPD Serdang 47 mata. Tempat yang ke-13 IPD Ampang 40 mata. 14 IPD Kelang Utara 29 mata. Tempat yang ke-15 IPD Kelang Selatan 27 mata. Dan juga tempat yang ke-16 IPD Subang Jaya 20 mata. Tempat yang ke-17 IPD Kajang guys. Itulah dia. Mereka telah pun berusaha dengan sepenuh hati bagi game PUBG Mobile. PUBG Mobile semalam saya lihat memang intens, gempak, perlawanan yang sengit antara satu sama lain, tembakan yang menarik daripada mereka kerana mereka telah pun berusaha dengan sepenuhnya untuk perlawanan kita pada semalam hari dan juga hari ini. Kerana kalau korang nak tahu, hari ini merupakan hari yang indah dengan adanya pertandingan isukan rasmi pertama di antara IPK dan juga IPD Serata Selangor. IPK Selangor tadi betul lah, ingatkan tertypo. Tapi oh no. Lepas tu mereka telah pun berusaha dengan sepenuhnya. Dengan itulah dia, mereka tak pasti apa yang telah pun berlaku. Sebabkan kita hanya menunggu game yang seterusnya. Mereka telah pun okey. Apa-apa Mida tolong PM Kuzaidi. Saya distraction dengan Marshall yang telah pun berada di venue sekarang ni dekat ESI Puchong. Saya telah pun hilang arah. Sebab kan tadi ada call, mungkin ada masalah yang berlaku dekat dekat venue korang yang duduk sekarang ni. Tapi tidak mengapa, ini adalah result dia. Kita akan pergi ke drafting untuk PUBG Mobile, MLBB. Ya, PUBG Mobile akhirnya telah pun berakhir. Terima kasih kepada semua. Maaf, saya baru nak iklan tadi dah terbantut. Terbantut. Lagi sekali. Apa-apa kalau boleh. Mida yang dekat sana, Marshall. Saya dah bagi kontak adik saya. Apa-apa kontak ke adik saya. Ada masalah yang berlaku, tolong boleh kontakkan mereka dengan sepenuhnya. So, okay guys. Alright, kita kembali lagi. Inilah merupakan hari yang indah dengan adanya pertandingan isukan rasmi pertama di antara IPK dan juga IPD Serata Selangor. Dan juga kita ada
3 kategori game yang dianjurkan, iaitu Mobile Legends Bang Bang, PUBG Mobile dengan FC 2025. Dan juga pertandingan ini dibawa oleh Persatuan Sukan Elektronik Selangor dengan kerjasama Ibu Pejabat Kontijen Selangor di bawah sokongan Kementerian Belia dan Sukan, KBS lah ya guys. Dan juga di bawah payung Rakan Muda Digital untuk meningkatkan tahap daya saing sukan peringkat negeri. Kepada semua IPD dan juga penonton-penonton yang telah pun melihat di ESI Puchong, selamat datang ke dalam perlawanan kali ini. Ini ada MLBB peringkat Grand Final Best of 3. Kerana inilah Piala Ketua Polis Selangor untuk kali pertamanya mereka berjuang demi kemenangan. Juga draft telah pun bermula. Di belah kiri kita ada IPD Petaling Jaya. Dan juga di belah kanan kita ada IPD Kelang Selatan. Dua-dua ini telah pun bermain daripada group stage. Akhirnya mereka terus ke Grand Final. Florin dan juga Matilda telah pun di-pick ban kan. Dan juga Kalia Hayabusa juga telah pun di-pick ban kan. Hanzo, assassin mereka untuk jungler, telah pun di-pick ban kan. Pick Pala sedang menunggu masa yang sesuai untuk bankan hero yang terakhir. Apakah hero yang mereka akan bankan pada kali ini? So, penonton-penonton yang melihat ke dalam live stream, korang boleh pergi juga kepada live stream eSport Selangor Association, juga Dojo Kitamen. Korang boleh pergi support live mereka. Klik like and share. Bukan setakat ESI Puchong yang korang berada sekarang ini yang kita livekan untuk di paparan skrin besar ini. Dan juga ada di live stream Facebook, platform Facebook. Bukan TikTok, bukan WhatsApp, bukan. Tapi di platform Facebook. Mesti korang tanya-tanya, di manakah facecam saya? Saya dikirakan hanya di belakang tabir yang menyorok di sebalik mata. Dan anda akan mengetahui saya pada masa akan datang. Saya ni malu-malu sedikit sebab semalam pun nampak Snow dengan Rizky Pew yang cast kan. Saya ada di belakang. Saya mengarahkan mereka untuk mereka menjadikan caster. Tapi kali ini saya juga akan menjadikan caster untuk anda bagi game yang terakhir tak diduga. It's okay guys. Right. Tapi apa yang akan berlaku? Kimi telah pun dipilih. Hylos, Gatot Kaca, Xbox, Granger. Line up Petaling Jaya ni pun dikirakan draft yang cantik guys. Kalau di belah kanan kita ada Fovius. Kita ada Lucas, Wan. Di skin ni tak berapa sangat nak hafal. Tapi kita tunggu yang original skin. Original skin memang nampak. Sebab skin ni bila nampak dia ubah suai dia. So hilang karakter yang asal dia. So memang terlalu lawa nak nafikan. Apatah lagi ada skin Naruto. Alright. Okay, kita dah ada dengan sebaik mungkinnya. Draft telah pun bermula dan mereka akan memasuki ke dalam game tidak lama lagi. Gatot Kaca, Kimi, Xbox, Granger, Hylos, Wan, Lucas, Carmilla, Novaria, Fovius. Ya, Novaria sepatutnya warna ungu. Dan akhirnya dia warna pink kan. So tak tu lah, tak boleh nak expect lah kan. Dan juga kita akan melihatkan game yang pertama telah pun berentap apa yang akan terjadi. Kita akan lihat sahaja perlawanan kali ini. Ya, mereka Heat IPD Petaling Jaya di belah kiri dan juga IPD Kelang Selatan di belah kanan. Mereka akan melalui perlawanan yang pertama. Apa yang akan terjadi, kita tidak pasti. Kepada penonton-penonton yang melihatkan ke dalam live stream dan juga yang berada di ASI Puchong, berikan sorakan kepada tim-tim yang berentap. Kerana ini adalah MLBB, PUBG Mobile telah pun berakhir tadi. Dan terus mereka akan menyaksikan perlawanan MLBB bagi Grand Final ini. Di minit yang pertama, tiada perlawanan lagi buat ketika waktu ini. Dan terus Ryoka
akan cuba untuk menyerang di kawasan mid. Tembakan satu persatu telah pun dikeluarkan. Tiada kematian lagi buat seketika ni. Ada emoji Agent Ali. Dekat Kimi tu, di Enzo ada emoji Agent Ali ya. Tapi Lucas tengah berperang kat atas dengan Xbox. Serangan satu persatu telah pun dikeluarkan. Xbox terus melakukan satu ulti. Xbox sebagai jungler mereka, Xbox sebagai jungler pun lebih kurang sedap juga untuk dipakai. Dan juga Lucas akan masih lagi dalam keadaan looting. Walaupun level masih lagi belum level 4 ya guys. Masih lagi belum level 4. Tapi tidak mengapa, dialah menjadi mangsa yang pertama untuk disingkirkan. Begitu awal di minit yang kedua, terus Fovius melakukan satu flicker, melarikan diri ke tempat yang sesuai. Tapi Turtle telah pun berada di kawasan ini. Kita terus melihatkan siapakah yang akan berjaya mendapatkan Turtle yang pertama. IPD Petaling Jaya sekarang ini tengah membuatkan satu desakan ke arah pemain IPD Kelang Selatan. Kelang Selatan perlu berhati-hati. Mereka perlu bermain secara agresif. Sekiranya tidak, mereka akan ketinggalan ketika waktu ini. Dan terus Apek Market cuba untuk menyerang Carmilla, iaitu Shoot Z cuba untuk menyerang satu persatu. Tidak ada damage yang tinggi buat ketika waktu ini. Masih lagi dalam keadaan yang selamat. Walaupun Apek Market masih lagi berada di kawasan atas. Kimi cuba untuk hadir tidak lama lagi. Sebab mereka baru sahaja mengambil buff dengan Xbox. One terus memanggil rakan-rakan mereka semula. Serangan satu persatu telah pun dilakukan. Mereka tengah cuba untuk melakukan satu desakan agresif di situ. Mantap sekali Xbox terus membukakan ulti mengenai kepada sasaran. Terus dua pemain telah pun diratakan dengan serta-merta. 3-1 di sini. IPD Petaling Jaya tengah on fire. Semangat kesukanan beliau terus membuatkan satu desakan kepada IPD Kelang Selatan. Tidak mampu untuk berkata-kata. IPD Kelang Selatan perlu berhati-hati walaupun mereka telah pun berjaya mendapatkan satu kill. Tidak akan menjaminkan segala-galanya kerana jarak gol mereka iaitu 2K agak begitu jauh sedikit. Kalau mereka tidak berhati-hati, mungkin kalau turtle yang kedua mantap tu. Oh ya ke? Saya dah kuatkan. Okay guys, tapi mereka telah pun menyerang satu persatu. Dengan itulah dia serangan yang telah pun dilakukan. Mereka mencari, mereka cuba untuk berusaha. Oh no! Terus Far maju ke depan, lepaskan tembakan ke arah Fovius terus disingkirkan. IPD Petaling Jaya mengambilkan kesempatan untuk mendapatkan game yang pertama ini dengan tulus. Dua turtle dia ambil dengan sepenuhnya. Apa terbaiklah IPD Petaling Jaya ni. Performance mereka luar jangkaan kerana 6 kill mereka dapatkan. Dan terus mereka cuba untuk mendesakkan kawasan atas top tower. Masuk ke dalam top tower macam tu saja. Wan perlu berhati-hati. Dia terus disingkirkan di kawasan atas. Alamak, apa yang terjadi seperti saya tadi. Ya, itu agak sukar bagi mereka. Kerana IPD Kelang Selatan perlu berhati-hati. Melakukan satu definisi yang cukup terbaik bagi minit yang ke-6 kali ini. Xbox masuk dengan membuka ulti. Terus macam tu saja berdesup hilang. Novaria cuba tu hadir tembakan daripada Novaria. Tidak menghasilkan apa-apa damage yang tinggi sekarang ini. Ya, itulah dia. Mantap. Yo, sikit lagi damage dikeluarkan. Mantap sekali. Yo, ya, sikit lagi tu. Okey, seperti saya tadi, mantap sekali lah perlawanan dari mereka.
tak boleh nak dinafikan dah guys. Oh, tapi apa yang akan berlaku kita akan melihat saja. Mereka akan cuba untuk naik ke atas Hylos setelah pun melakukan satu serangan. Hylos cuba untuk serang. Adakah dia akan berjaya ataupun tidak serangan tersebut? Kerana keempat pemain daripada IPD Klang Selatan perlu berhati-hati. Mereka kena buatkan reformasi yang mantap untuk menjatuhkan pihak lawan mereka di kawasan ini. Sekiranya tidak, dia akan disingkirkan. Total yang ketiga, berkemungkinan mereka akan mengambil dengan secara percuma. Tiada desakan yang telah pun dilakukan oleh IPD Klang Selatan. Mereka tak nak ambil. Mereka lepaskan turtle tersebut. Dan juga turtle ini adalah turtle yang ketiga berturut-turut diambilkan oleh IPD Petaling Jaya. Alamak, mereka apa yang telah pun berlaku. Mereka akan berada di kawasan mid. Serangan satu persatu telah pun dikeluarkan. Ini memang mantap sekali kerana kelima-lima pemain telah pun hadir untuk memberikan bantuan daripada IPD Klang Selatan. Mereka hanya mendefendkan tempat mid tower sahaja sekarang ini. Tiada kemacan bagi mereka dan juga tiada kebunuhan bagi mereka. Hanya satu sahaja kill yang mereka dapatkan sekarang ini. Granger akan melakukan satu speed push, meninggalkan ke kawasan yang sesuai. Tapi apa yang akan terjadi, kita akan lihat saja di kawasan mid. Mereka akan cuba untuk melepaskan tembakan ke arah tower walaupun Misfar tengah duduk di dalam bush. Lot yang pertama akan dikeluarkan lagi 50 second sahaja lagi. Mr. Far clearkan minion sahaja buat seketika waktu ini. Dan juga di kawasan mid cuba untuk mendesak dengan sepenuhnya. Tembakan satu persatu telah pun dilakukan. Sedikit stun yang telah pun dikeluarkan oleh IPD Klang Selatan. Memang betul-betul menjaga tower dengan sepenuhnya 1-1 di kawasan atas tengah melakukan satu split push. Adakah mereka dapat mengetahui kedudukan 1-1 sekarang ini? Tidak. 1-1 sempat untuk berundur di kawasan belakang. Mereka masih lagi dalam keadaan selamat. Lord. Ya, itulah mereka akan cuba untuk menuju di kawasan mid. Mencari ruang yang cantik. Apa yang akan terjadi? Lot akan hidup tidak lama lagi. Lot telah keluar. Mantap sekali. Dan juga mereka akan berada di kawasan mid. Cuba untuk membuatkan satu kontes ke arah Lot. Adakah kena ataupun tidak? Ataupun IPD Klang Selatan dapat mencurikan Lot yang pertama. Bagi minit yang ke-9. IPD Petaling Jaya tengah on fire. Tidak. Mereka tidak sempat. Mereka tak berani. IPD Klang Selatan tak berani nak masuk. Mereka sayang sekali. Tapi tidak mengapa. Kerana di kawasan mid tengah cuba untuk menuju di kawasan dengan sebaik mungkin. Lot di kawasan bawah. Mid tengah menyerang. Alamak. Dan juga sekarang ini mereka tengah push di kawasan mid dengan serta-merta. Lot masih lagi kat bawah, tak ada apa-apa. Tapi Kimi berjaya menghasilkan satu serangan dan membunuhkan double kill di tangan IPD Petaling Jaya. 3 pemain sahaja masih ditinggal. Lot telah pun berjaya membunuhkan tower dan memecahkan tower di kawasan bawah dengan sepenuhnya. Legendary telah pun dapat double kill lagi sekali. Kalau tidak, mereka boleh berjaya mendapatkan Maniacs. Hanya satu pemain sahaja daripada IPD Klang Selatan masalahnya. Alamak, apa yang telah pun berlaku? Mereka tengah mencari ruang. Serangan satu persatu telah pun dilontarkan. Dan sekali ini IPD Klang Selatan perlu melakukan satu defend supaya tidak ada risiko yang telah pun berlaku bagi mereka. Mereka hanya mampu defend, tak ada damage, tak ada attack langsung buat ketika waktu ini. Kalau diorang attack pun diorang tak sempat nak masuk. Sebabkan IPD Petaling Jaya memang ofensif yang paling stick to the plan. Together, mereka rapat-rapat kerjasama. Itulah paling penting, kerjasama. Memang terbaik lah geng-geng yang telah pun bermain pada hari ini. Sebabkan mereka dah ada kutipkan pengalaman tu dengan sepenuhnya. Memang saya respect dengan setiap
IPD setiap negeri yang telah pun hadir ke dalam perlawanan kali ini. Memang korang the best guys. Hidup Lucas, kata viewers sekalian. Saya memang suka baca-baca komen-komen viewers. Yang hadir ke dalam live stream, thank you guys. Yang hadir ke dalam venue ESI Puchong pun welcome. Jangan malu-malu segan-segan. Saya selalu kat tepi tu ada peti ais. Mana tahu dorang ada ni ke bagi air percuma kan. Rebat air percuma banyak-banyak kan. Benda free, kita kena ambil opportunity yang ada dekat ESI Puchong. Kalau makanan ada tu, ambil je semua, makan. Puas-puas, bagi kenyang. Kerana inilah hari yang terakhir bagi perlawanan geng-geng. Baru je nak cakap dah penuhkan habis. Terkejut, ingatkan dia nak serang ke atas tadi. Mereka tak serang. Dan lot, tidak lama lagi, kita akan menunjukkan lot yang seterusnya akan keluar di kawasan bawah. Lot telah pun diserangkan oleh Kimi. Kimi tengah mengambilkan lot. Apa yang akan berlaku? Adakah mereka? Tak ada siapa yang berani nak ambil lot. Masalahnya ni lot yang kedua. Guys, lot yang kedua mereka tak ada nak cuba untuk mencuri. Tak ada. Mereka hanya mampu untuk berdefend pada IPD Kelang Selatan kali ini. Sayang sekali. Kepada penonton-penonton, kalau korang rasa siapakah yang akan membawa pulang kemenangan, victory yang pertama ataupun yang kedua, adakah 2-0 ataupun 2-1, korang komen saja ke live stream ataupun korang berikan sorakan kepada pemain-pemain yang berada di stage sekarang ini. Mereka tengah berusaha dengan sepenuhnya untuk mendapatkan victory. Lot kali ini, adakah mereka akan menghabiskan 3 wave? Atas, bawah, tengah, push. Kimi membukakan hati. Serangan yang cantik. Fovius terus masuk. Tidak, Fovius juga telah pun disingkirkan. Tower baru kemungkinan akan berjaya diratahkan hidup-hidup. Dan itulah dia kemenangan victory daripada IPD Petaling Jaya. Memang terbaik. Dorang punya agresif tu lain macam. Memang lain macam. Sebab Petaling Jaya dia buat abang-abang IPD Kelang Selatan tu nasib baik. Diorang tak coklat. Diorang punya Riza. Kalau coklat tu agak sedih sikit lah kan. Tapi silver ni dikatakan mereka punya defensif tu dah cantik. Cuba agresif tu diorang tak berani nak ke depan. Mereka tak cuba untuk berlawan dengan satu. Akhirnya mereka dapat 2 kill sahaja. Itu pun last minute tadi. It's okay guys. MVP di tangan De Enzo dengan 12-02. Tak ada siapa yang berani lawan Kimi. Tak ada siapa nak membantai Kimi ataupun membunuh Kimi. Tak ada siapa dah. Tak berani. Semua jauh. Diorang salah drafting untuk IPD Kelang Selatan. It's okay. Tapi sebentar tu kita akan berehat dahulu. Jumpa anda selepas ini. Berehat kejap untuk melakukan game yang kedua. So, apa yang akan terjadi, kita akan tunggu ke game yang kedua untuk perlawanan seterusnya. Korang jangan lupa yang melihatkan kedai live stream ni ataupun yang berada di venue, support tim-tim yang sedia ada. Jumpa anda selepas ini.
Assalamualaikum dan salam kembali kepada semua penonton-penonton yang sedang melihatkan ke dalam live stream kita pada pagi ni. Kita tak lama lagi nak masuk tengah hari. Kita tak lama lagi masuk tengah hari. Dan juga adakah permainan ini akan dihabiskan begitu awal dengan IPD Petaling Jaya? Always on the way. Rift 1, aduy. Kenapa aduy? Jangan aduy. Jangan. Support. Walaupun mereka telah pun dikalahkan oleh IPD Petaling Jaya, jangan give up. Kerana kita ada second chance untuk mereka perform. Kalau tidak, tak tahulah apa jadi. Kalau tidak, habislah. Nak kena denda lah. Got him lined up in my sights. Is banning. Tolong bermain dengan semangat. Kita sekarang ini adalah hari Let's yang make the terakhir, whole guys. world green Your and time is lively. ticking. Ini adalah hari yang terakhir bagi perlawanan, iaitu Piala Ketua Polis Selangor 2025. Dan juga ini adalah kali pertama yang mereka saya dapat godek-godek tu. Saya dapat godek-godek My tail's been itching for a daripada real malam hari fight. team is bersama picking. dengan korang. Kerana ini hari merupakan hari indah dengan adanya pertandingan isukan rasmi pertama. Sebab apa? Itulah saya kata tadi. Ini adalah pertama mereka mengajukan e-sport. E-sport ni bukan e-sport ni bukan setakat dikirakan badan sahaja yang bergerak, ataupun macam badminton, sukan renang, sukan bicycle. Tapi sukan elektronik pun ada. Dia mengujikan minda korang. Dia mengaturkan cara dia macam main chess. Main chess dia fikir pakai otak kan. Ini pun dia fikir pakai otak. Sebab apa? Mereka nak tahu kan hero apa yang sesuai untuk mengalahkan pihak lawan mereka. Sebab dia ada bermacam-macam hero, bermacam-macam yang boleh menggunakan skill-skill yang berbeza. Itu adalah benda yang penting mereka sedang usahakan. Kalau korang nampak, ini game yang kedua. Di belah kiri kita punya IPD Kelang Selatan, di belah kanan Your team is picking. ya ada. Lupa, mic jauh di sana. Dah ada kembali. Ya, kami sekarang ini minta maaf. Tadi mic tadi saya letak tepi. Tak perasan mic saya tak dekat mulut. Selalunya bercakap-cakap mic sentiasa dekat mulut. Tapi mic saya dekat tepi. Sebab tu tiba-tiba tak ada suara tadi kata kan. Dah opening pula, alamak, tiba-tiba mic kat tepi. Tapi sekarang ni mic dah ada. Saya dah nampak. Saya tengah bercakap bersama anda yang berada di venue e-sport ESI Puchong. Korang dah daripada jauh. IPD Sabak Bernam. Dah lah, IPD Sabak Bernam itu kampung saya. Kampung saya. Tapi untuk PUBG Mobile, kampung saya, IPD Sabak Bernam tak perform. Saya rasa sedih. PUBG Mobile mereka di tempat yang tidak berada di top 8 rasanya. IPD KLIA padu semalam kan. Dan terus dikalahkan dengan IPD tadi, Petaling Jaya rasanya. KLIA tu pun diorang perform sebab diorang jaga airport ni. Tu diorang padu main tembak-tembak tu. Duduk airport, duduk main tembak-tembak apa. Aiming diorang memang gitulah semalam saya lihat. Dan kali ni kita sambung balik pada IPD Petaling Jaya. Mereka sekarang telah pun memilih Kalia. Bukan IPD Petaling Jaya belah kiri. Belah kiri adalah IPD Kelang Selatan dan belah kanan adalah IPD Petaling Jaya. IPD Kelang Selatan telah pun memilih Kalia, Clue dan juga Wan Wan. Di belah kanan kita ada IPD Petaling Jaya telah pun mengambil Gatot Kaca. Hanzo telah pun dilepaskan dan diambil bersama mereka. Hylos dan juga Juliet. Mantap sekali. Itulah mereka sedang memilihkan hero yang terakhir. Hero yang terakhir
Alamak, apa yang akan terjadi? Adakah mereka akan sukses memulangkan semula mata yang kedua ini kepada IPD Kelang Selatan? Oh, clean. Oh, lama juga tak nampak clean ni. Semalam ada nampak clean ke game lain yang menggunakan clean. Tapi clean memang terbaik sekali bagi mereka. Mereka tengah usahakan posisi yang sesuai untuk diserang antara satu sama lain. Apa yang akan berlaku? Ya. Inilah mereka. Semua untuk memasuki ke dalam game. Dan kali ini game telah pun bermula. Game yang kedua. 1-1 Alpha, Kalia, Veil, Blue, Gatot Kaca, Hanzo, Julian, Clean dengan Hylos. Perlawanan game yang kedua, Land of Dawn, akan dimasukkan ke dalam perlawanan kali ini. Ya, perang! Kita barbar guy 1-1 tengah on fire memasuki ke dalam perlawanan ini. Dan kalau lihat Small Sugar akan berlegar-legar di kawasan itu. Dan mereka tengah mencari ruang, walaupun di minit pertama ni adalah mencari objektif. Kalau kepada abang-abang yang baru, ada juga akak-akak yang tengah melihatkan abang-abang di ESL Puchong, nak tahu game ini macam, ish, diorang ni main game hanya buang masa lah main game ni. Tak. Game ini boleh mendatangkan e-sport 2025 dengan jayanya. Sebab kan e-sport sekarang dah makin sukan elektronik yang berjaya, sukses, dah sampai bilion-bilion dah hadiah wang tunai dia kan. So mereka takkan membuang masa. Kerana inilah mereka menentukan segala-galanya untuk membuktikan mereka bukan setakat main game kosong saja. Mereka main game itu dengan jayanya membuktikan mereka boleh ke dalam sukan elektronik. Sebab tu dia hantar wakil. Macam IPD Kelang Selatan, IPD Petaling Jaya, mereka hantar wakil satu persatu lah kan. Betul tak? Alright. Dan kali ni Fix cuba untuk santai dan juga Flywers akan dikenakan serangan oleh Far East di kawasan atas. Enzo cuba untuk menyerang. Dia masuk di garangnya. Tak relax Enzo. Relax Enzo. Jangan bully IPD Kelang Selatan. Oi kat bawah. Ui, sikit lagi nyawa. Asal. Ui, IPD Kelang Selatan dengan on fire. Dia tengah mencari sesuai yang cantik. Kejap, Turtle telah pun dikeluarkan. Kita lihatkan Turtle sekarang ini. Dan juga mereka tengah mengambil Turtle di kawasan atas. Hanzo dengan keadaan selamat. Diorang tak ada ambil kontes. Diorang sekarang ni, yang sayangnya IPD Kelang Selatan, diorang tak kontes Turtle. Itu yang agak sayang sekali. Tapi apa yang akan berlaku? IPD Petaling Jaya tengah on fire. Mereka telah berjaya mendapatkan First Blood, memusnahkan Kelia. Kelia disingkirkan di minit yang kedua sekarang ini. Oh no. Ui, apa yang berlaku kita tidak pasti. Kerana mereka cuba, akhirnya mereka cuba untuk mendapatkan Turtle. Dan terus hilang satu pemain, reset. Mereka tak nak merisikokan diri mereka terhadap perlawanan kali ini. Dan Flywers akan berada di kawasan atas. Dan mereka akan berada di kawasan bawah. Hanya menunggu saja apa yang patut. Dan juga mereka mencari tempat yang sesuai. Mereka lihat. Okey. Nice ni. Cuba untuk menyerang. Hanzo. Hanzo tengah menggunakan shadow. Maju ke depan. Membunuhkan Small Sugar. Small Sugar sempat untuk mengelak. Alamak. Sedikit saja tadi. Sedikit untuk dimatikan. Tidak mengapa. Tembakan ada clean. Begitu tepat sekali ke arah Juicy. Tapi Kelia akan cuba untuk melakukan satu recall semula. Tiada kematian lagi beberapa waktu ini.
Dan Julian akan dikenakan serangan oleh kita punya Alpha. Apa yang akan terjadi? IPD Kelang Selatan lari. IPD Kelang Selatan ada telah pun berusaha sebaik mungkin gantung kejar di kawasan belakang. Di tengah cuba untuk mengejar. Glue telah pun berlaku satu flicker. Rokai cuba untuk menyerang Faiz. Dia menggunakan balir. Tiada apa-apa damage yang besar dikeluarkan seperti santai tadi. Alamak. Dengan 1/1 sengit doh. Memang sengit perlawanan kali ini telah pun berusaha dengan sebaik mungkinnya. Aiskrim kacang. Caster cakap tanya kat hashtag. Tanya hashtag. Siapa hashtag? Yo Julian. Hashtag padu. Saya respect abang polis-polis sekalian ni. Diorang main dengan sebaik mungkinnya lah. Turtle kejap lagi akan keluar. Lagi beberapa second saja. Turtle telah pun keluar dan hadir. Mereka akan cuba untuk pergi ke Turtle. Dan terus mengambilkan Julian tengah hack tengah on fire. Oh, dia dapat. Baru puji hack. Dia dapatkan hack tu. Mantap lah hack. Wih, baru saya je puji. Ada orang suruh puji hack dan hack. Alah. Kenapalah dia mati? Kenapa hack mati? Baru je puji. Apa mati? Dan oi, one last hit. No. One sedikit saja lagi untuk disingkirkan. Sempat mengelak dan tidak disingkirkan begitu rakus. Ya, itulah dia. Mereka sekarang ni okay guys, mereka tengah cuba untuk mencari ruang. Dapat one. Terus berjaya membunuhkan ke tidak? Tidak, one yang mati. One berjaya dibunuhkan oleh Clean. Tidak. Tapi di kawasan mid mereka mencari. Dia Glue cuba untuk melekatkan di kawasan dalam badan hack. Tapi kenapa dia nak melekatkan hack? Relax bang. Come on. Saya tahu anda cuba dengan sebaik mungkin untuk kalahkan game kali ini. Kalahkan IPD Petaling Jaya. Kerana inilah game best of 3. Apa yang akan terjadi? Budak Small Sugar, budak Flywood, mereka akan dikejar oleh Apek Market. Apek Market hanya pick off saja di kawasan mid. Julian tengah perang. Dia telah diangkat oleh Kalia. Tidak mati. I lost. Uish. Mereka bawah pula tiba-tiba. Saya tak expect bawah tu ada fight. Dan tiba-tiba bawah tu dah rata. Alamak. Dan tapi kawasan mid tengah berentak dengan antara sesama lain. Mereka cuba untuk mendapatkan Turtle tidak lama lagi. Turtle akan dikeluarkan. Dan mereka akan cuba untuk fokuskan Turtle yang seterusnya. Dan Turtle telah pun berjaya diambilkan dengan sepenuhnya oleh IPD Petaling Jaya. Clean di kawasan bawah. Mereka akan dikejarkan oleh Kalia. Kalia cuba untuk mengejar Clean. Nantinya dapat. Dia dapat. Tepat sekali. Cantik. Dan Clean mati. Dibantainya oleh IPD Kelang Selatan. Hidup Kelang Selatan. Dan mereka cuba untuk fokus ke kawasan atas. Flywas cuba untuk menyerang satu persatu. Tapi dia hanya ESP lane saja. Damage yang tak banyak dikeluarkan. So di kawasan bawah Hylos akan ditekankan hidup-hidup oleh One cuba untuk berusaha memecahkan tower dengan sepenuhnya. Tapi tidak berhasil. Sayang sekali. Tidak mengapa. Mereka boleh cuba untuk second fight. Baru sahaja 3-5 tidak jauh. 2 kill goal sahaja begitu jauh. Yang kali ini Hanzo sempat untuk ke belakang semula. Sebab dia pakai bayang-bayang dia tapi Clean mati lagi sekali oleh One. So nampak gayanya One dapat momentum untuk menjatuhkan Clean. Clean tidak boleh untuk melakukan apa-apa terhadap dengan One. Dan kali ini Hans juga damage begitu sakit IPD Kelang Selatan ni tengah perform. Mereka dah dapat rentak semula. Hanzo cuba untuk mengejar One. Lari One sempat untuk mengelak. Hanzo terus beredar dari perlawanan kali ini. Mid. Bottom tower juga telah pun dihancurkan. Tapi mid Hard cuba untuk push
Dan walaupun macam mana pun, Hylos sempat menggunakan ulti melarikan diri dari kawasan ini. Apa yang akan terjadi? Hanzo cuba untuk menggigit Wan-Wan. Akhirnya disingkirkan oleh Clean. Clean dapat melepaskan tembakan kepada Wan-Wan. Mereka tengah perform dengan sepenuhnya. Lord telah pun berada. Mereka akan cuba untuk mencari Lord. Hanzo tengah cuba untuk berada kat mid. Hanzo cuba gigit. Dia dapat. Lazit. Glue. Ui. Glue jauh di celah-celah gigi. Tak mati. Sedikit lagi dia mati. Lord yang pertama telah pun dikeluarkan IPD Petaling Jaya. Tengah mengambil. Ada apa tidak? Dapat ataupun tidak? Tak ada siapa yang ambil. Tak ada siapa yang berani. Sebab Alpha dekat mid. Tengah clear minion. Oh no. Dia tak bersama-sama. Tapi Aziz Go PJ yang baru hadir ke dalam live stream, jangan lupa menekan butang like and share. Dan juga yang berada di venue ESI Puchong, selamat datang yang baru hadir ataupun baru hadir semata-mata nak dapat hadiah ke, dia pergi makan kejap betul dapat hadiah ke. Selamat datang kemuliaan kerana inilah dia best of 3. Baru dapat satu kemenangan. IPD Petaling Jaya tengah dapatkan satu mata. Mereka tengah untuk berubah. Hanzo tengah cuba untuk mengambil. Hanzo tempat belah. Dia dah dapat lari. Hanzo dia macam pelesit tu tak? Macam pop. Cuba untuk backlaner. Sebab dia dapat backlaner tau. Dia orang pandai mencari kawasan belakang. Dan Pipalai dapat melekat pula. Tak dapat nak berlari clean. Clean mereka dikorbankan. Dan juga berkemungkinan Gatot Kaca sempat untuk beredar. Terus membukakan ulti. Melarikan diri di kawasan tersebut. Dengan sebaik mungkinnya. Dan mereka berhitung fizik. Cuba untuk memerhatikan dengan sepenuhnya. Buff orange kali ini akan didapatkan secara... Hanzo cuba untuk kacau. Hanzo jangan kacau. Bagilah buff tu. Nasib baik Rokai dapat buff. Jika akan dapat kalian dapat tarik. Dia dapat membantai. Dia dapat memukul Hylos. Sempat untuk beredar. Wan-Wan cuba untuk mengejar. Jangan kejar Wan-Wan. Jangan nafsu. Jangan nafsu. Wan-Wan. Kenapa nafsu? Oh, sayangnya. Itu berita tidak menarik bagi IPD Kelang Selatan. Tapi Kelang Selatan cuba untuk mengamuk di situ. Dia dapat Gatot Kaca. Hanzo tengah gigit. Hanzo dapat gigit glue. Gatot tower. Wow. Dia dapat khas. Weh. Seri 9 berbalas 9. Mereka ini bermain. Ini kali ni game kedua dia baru sengit. Sebab game pertama tu. Okay, mereka tengah berusaha dengan sebaik mungkinnya. Dan Hylos cuba untuk berada di kawasan bawah. Dan Alpha di kawasan mid. Mereka cuba untuk mencari Mount Sugar. Tidak ada apa-apa lagi perlawanan. Bagi minit yang ke-12, cuba untuk mereka pecahkan tower di kawasan atas saja. Saya dapat rasakan IPD Kelang Selatan ni boleh menang sebenarnya. DLC apa tu? Weh, serius tak? Weh, IPD Petaling Jaya. Dia saja je ni. Lord di kawasan bawah telah pun keluar. Mereka cuba untuk mendapatkan Lord. Mereka cuba untuk mengambil Lord dengan sepenuhnya. Tidak apa-apa lagi kontes. Wih, mereka dapat player. Okey. Saya dapat rasakan IPD Kelas Selatan ni, diorang tak fokus pada Lord, diorang tak fokus pada Turtle. Diorang mostly fokus pada team fight. Bagi game kali ni, diorang macam, okey, tak apalah, objektif tu biarkan. Kita fokus pada fight. Dan terus, mereka berusaha dengan sebaik mungkin. Radwan Maiden. Come on, Airport. Ya. Mereka punya kawan-kawan tengah pun sapa satu sama lain. Skyri Light. GG. Good game. Belum lagi habis. Masih lagi ada peluang bagi IPD Kelang Selatan. Mereka tengah on fire. Walaupun Lord di kawasan bawah. Lord sekarang ini akan cuba untuk berada di kawasan bawah. Tapi kita lihatkan di kawasan mid. Apa yang akan terjadi? Bab Lord kan kali ini. Oh no. Mall Sugar. Tapi Lord masih lagi dibiarkan. Mereka fokus pada top tower. Telah pun berjaya dihancurkan dengan sepenuhnya.
kawasan bawah. Oh no. Satu persatu IPD Petaling Jaya tengah membalaskan dendam. Mereka mengusirkan IPD Kelang Selatan tapi tidak berhasil. Dua pemain daripada IPD Petaling Jaya disingkirkan macam tu sahaja. Janganlah macam tu IPD Kelang Selatan. Hantu gigit! Hantu gigit! Hantu tempat lari kat! Sopat untuk beredar! Dia nak gigit 1-1 weh! Berani! Betul-betul! Abang polis tengah berusaha. Tengah memberanikan diri. Mereka tidak gentar dengan kematian di dalam game. Kematian di dalam game boleh dihidupkan semula. Ya, itulah mereka di kawasan mid. Setelah Pembalaran Jaya memecahkan. Masuk! Time tu lah masuk! Time tu lah pukul! Time tu lah bantai! Alah, Hanzo dapat alpha! Hanzo dapat alpha lah! Tu sayang sekali. Hai, IPD Kelang Selatan. Dia dah stick together. Tapi Hanzo dia pandai mendapatkan objektif. IPD Petaling Jaya tengah mencari ruang sebaik mungkinnya untuk menjatuhkan perlawanan kali ini. Adakah dia berhasil ataupun tidak? Tapi apa yang akan berlaku? Dan mereka di kawasan mid. Apa akan terjadi? Hanzo! Hanzo punya momen terbaik lah. Dia berani lah. Dia tak kisahlah apa yang berlaku. Tapi 1-1 juga. Dia tak gentar. Lord kali ini akan dikeluarkan tidak lama lagi. Lord telah pun keluar dan mereka akan berada di kawasan Lord. Serangan ke arah Glue. Apa yang berlaku Flowers kenapa jual game ini? Mereka telah mencuba untuk menghabiskan game ini dengan segera. Oi! Double kill di tangan Clean. Boy Bukrin DSA tengah kecoh dia bo. Mantap lah korang. Korang memang sportif lah. Abang-abang polis yang berada dekat dalam ESA Puchong. Korang walaupun depan mata ada screen tapi tetap masuk live stream. Apa beza live stream dengan depan screen? Depan screen lagi meriah. Oh sebab mungkin dia nak bagi tahu caster kot. Caster tengah meriah ni dekat ESA Puchong, dekat Dewan ni, dekat venue ni tengah gempok ni. Mantap lah korang. Carol Izzuddin, Randy. Disiplin PJ, jangan kejar kill. Ya. IPD Petaling Jaya, Dorang dikirakan pandai mengambil objektif. Tapi IPD Kelang Selatan objektif mereka selalu gagal. Itu adalah kesilapan yang kita tengok. Semua abang-abang yang melihat kali ini mungkin boleh belajar apa yang disaksikan dalam perlawanan kali ini. Tapi apa yang akan berlaku? Alah, kita termiskan satu fight. Tak perasan apa yang telah terjadi pada IPD Kelang Selatan. Kelang Selatan hilang momentumnya guys. Mereka kehilangan salah satu pemain. Kalia kenapa masuk? Oi, dia masuk. Oi, nasib baik dia dapat. Kalau tadi tak dapat tu sia-sia tu. Tapi akhirnya Kalia lah menyelamatkan satu perlawanan ini. 4 berlawan dengan 4. Lord kata berada kawasan bawah. Dia pandai tarik. Wih, pandai. Dalam IPD Kelang Selatan tengah mendapatkan momentum yang cantik. Dia dapat Hanzo sempat untuk mengelak. Dan Katuk Kaca di kawasan mid. Mereka hanya menunggu sahaja masa yang sesuai. 1-1 sedikit sahaja untuk dihidupkan. 1-1 dengan Clean. Dua-dua masih lagi sama level lah. Kalau Clean sedikit sajalah guys kan. Tapi apa yang berlaku Lord dan seterusnya. Lagi seminit tapi Hanzo cuba untuk mengejar. Ini adalah paling sengit lah guys. Paling sengit lah dorang ni. Serius talk. Dorang betul-betul try hard. Gila-gila. Tak boleh nak dinafikan dah perlawanan kali ini. Tapi apa yang akan berlaku? Mereka cuba untuk mencari di kawasan mid. Kalia, Ishut Z masih mencari ruang yang sepenuhnya. Mereka tengah mengambilkan buff orange. Tak ada apa-apa lagi serangan hendap. Sementara itu kita boleh juga bagi tahu kepada rakan-rakan yang berada di dalam live yang baru hadir tu yang tak tahu apa yang berlaku. Inilah Piala Ketua Polis Selangor 2025. Bukan setakat budak-budak je main. Abam-abam Polis
tengah berusaha untuk bermain sukan elektronik ini. Sukan elektronik bukan kanak-kanak sahaja. Orang dewasa pun boleh turut bermain dan juga berentak dan berjuang untuk riliskan tension mereka. Sebab kan kadang-kadang bosan, tak tahu nak buat apa, boleh tubuhkan satu team dekat dalam satu markas tu. Main satu game sekali. Dah habis kerja tu tak boleh nak balik, bolehlah try kan. Tapi bukan galang hari kedua ini bukan setakat PUBG Mobile sahaja ataupun MLBB. Kita ada FC 2025. Yang penting PUBG Mobile dah berakhir game dia. Sekarang ni kita hanya menunggu game MLBB ni sahaja berakhir. Lot telah pun berjaya dihidupkan. Yang mereka sekarang tengah fokus pada lot. Diorang defend. IPD Kelang Selatan tengah melakukan satu defend sekarang ini. Ya, mereka mengambil tiada gangguan. Alpha agak begitu lewat. Terus ni ada lot yang ketiga diorang main late game teruk tu 20 minit. Di second match ini adalah yang terbaik. Nampak je kedua-dua memang mantap. Zahiruddin Hisham, 1-1 nafsu. Ya, dari tadi 1-1 nafsu. Itu je. Kalau 1-1 tu tak nafsu, diorang boleh menang IPD Kelang Selatan. Diorang 1-1 ni boleh kalahkan clean. Tapi sayangnya 1-1 dua kali ke tiga kali. Tengok. Jangan mati. Jangan mati. Alamak, sepatutnya diorang boleh defend ke belakang. Jangan fight selagi lot ada. Lot tu boleh duduk lah dekat dalam base. Sekarang ni diorang macam bagi free kill saja, free win. Ini ada peluang dan lot kali ketiga ni sakit. Lot ketiga tu dah hadir kawasan mid. Mereka cuba untuk menyerang. Mereka cuba untuk barbar. Dah masuk. Gatot Kaca ditarik. Lot sempat boleh untuk dimatikan. Adakah sempat? Dan ini adakah game ini telah berakhir? Hanzo sempat tu mengelak. Dan game ini telah pun berakhir. Oh no, 2-0 kemenangan di tangan IPD Petaling Jaya. Guys, sayang sekali kepada pemain-pemain yang telah pun beraksi. Mereka telah pun berusaha. Syarifuddin, 1-1 mabuk. Jangan macam gitu bang, nanti member tu terasa. Jangan. Aduh. Tapi tidak mengapa, mereka telah pun berusaha dengan sebaik mungkinnya. Dan juga itu adalah permainan yang mantap bagi mereka ya guys. Permainan yang tulus bagi antara dua-dua belah pihak, tim-tim yang berusaha. Tahniah, congratulations kepada Petaling Jaya. Mereka victory dengan MVP-nya di Hanzo. Hanzo tu perform, tak ada kematian, tak ada siapa bunuh Hanzo. Hanzo ni perform teruk. Dia yang dapatkan objektif membunuhkan 1-1 dengan sepenuhnya. Dan itulah pengakhiran bagi game hari ini, iaitu kita punya piala Ketua Polis Selangor 2025. Satu pertandingan sukan rasmi pertama peringkat negeri Selangor bagi merapatkan silaturahim antara para pegawai dari seluruh negeri. Sebab tu jauh tu, setiap negeri datang setiap negeri datang jauh-jauh untuk berentap dekat ESI Puchong. Sebab kita ada IPD Kajang, Selangor, Serdang, Ampang Jaya, Shah Alam, Sungai Buloh, Sepang, Kelang Selatan, Kelang Utara, Subang Jaya, Petaling Jaya, Gombak, KLIA, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Langat. Paling jauh pun dapat rasanya macam Sabak Bernam dengan Kuala Langat rasanya paling jauh. Paling hujung sekali pun KLIA lah. KLIA hujung dengan Sabak Bernam. Tapi itu game pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya ingin memaaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun selainnya. Terima kasih selama 2 hari saya bersama dengan anda. Walaupun hari pertama saya tak jadi caster, saya producer. Tapi kali ini untuk game hari yang kedua, saya sebagai caster, producer, observer, semualah. All in guys, all in. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Dan saya ingin sepuluh jari ingin memaaf sekiranya terkasar bahasa dan juga selainnya. Thank you guys for watching. Thank you guys kepada like. Thank you kepada Selangor juga yang memberikan opportunity kepada saya menjadikan part of their team
Dan juga pertandingan ini dibawa oleh Persatuan Sukan Elektronik Selangor dan juga kerjasama Ibu Pejabat Kontijen Selangor di bawah sokongan Kementerian Belia dan Sukan, KBS di bawah payung Rakan Muda Digital untuk meningkatkan tahap daya saing sukan peringkat negeri. Itu sahaja pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Tahniah kepada semua abang-abang polis. Terima kasih. Itu sahaja. Kita sign off pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.